Okay guys, sekarang ni pukul 4 pagi. Muka aku merah-merah. Aku nak buat nasi goreng. Sebab kejap lagi hari ni adik aku nak puasa. Lepas tu anak-anak aku nak pergi sekolah. So aku rasa nasi goreng je lah kot yang paling mudah. Ngantuk. So guys, kita nak buat nasi goreng. Sumpah aku mengantuk gila. Kita nak buat nasi goreng, tapi kita buat nasi goreng apa yang ada je lah. Ni teman aku, kita tengok apa yang ada. So aku perlukan telur ada 4 biji kat sini. What more? Tak tahu lah. Ikan bilis ada tak Tapi ikan bilis yang kata ikan bilis tak ada. Mana aku rasa ikan bilis ada sebelum ni. Sekejap. So cili hijau. Okay, ikan bilis. So ini kualinya. Kita kena goreng ikan bilis dulu, okey. Ada sebab
Okay, lepas tu kita nak kena tapik bawang. Macam lah korang tak tahu bawang tu apa kan. Kita tapak kat bawang. Janji akan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata yang memiliki keadaan. Sebenarnya kan Fatin macam dah lama tak masak. Baru macam beberapa hari ni rasa macam nak masuk dapur. Tak tahulah, saya ni ikut mood guys. Jadi bila rajin tu macam hari-hari masuk dapur. Tapi kalau bila malas, hari-hari tak masuk dapur. Macam tu. Bukti sekarang saya rajin. Sekarang 4 lebih pagi dah masuk dapur tau. Bangun tau, masak untuk orang-orang yang tercinta. Anak-anak saya, orang yang nak puasa. Saya pun nak puasa juga. So saya nak sahur. Lauk kita orang dah habis semalam tu. Jadinya saya macam terfikir nasi ada, tapi kita nak buat apa untuk sahur. Jadinya yang terbijak, terpantas dan tersedap adalah syik goreng. Syik goreng. Syik gor. Siapa suka makan syik goreng? Saya suka. Korang suka nasi goreng ke korang suka nasi lemak? Saya suka dua-dua. Saya suka dua-dua. So macam sosis ni kita defrost dulu. Sebab nanti kita goreng je lah. Kita potong-potong macam bagi dia kecil-kecil untuk kita blend. Nasi goreng kan, nasi goreng mestilah blend. Macam simple je pun tak apa. Okay. Okay, so bawang yang dah dipotong-potong, bawang merah tau, bawang merah kecil tu masuk sini. Kita masukkan juga kita punya ikan bilis tu. Aku kalau boleh telur tadi pun aku nak masuk sekali. Jangan look at that. Betul. Ni lah cili. Sekejap, cili kan dia banyak ni. Kita tak tahu nak pakai berapa batang. Cili merah tak ada. Jadinya kita punya nasi goreng cili hijau lah. Siapa macam saya guys suka nasi goreng. Saya suka nasi goreng guys. Oh, saya memang suka nasi goreng. Masuk gitu. Nasi goreng ni dia macam konsep apa? Konsep campak-campak. Gitu. Cukup masak je. Apa yang ada kat rumah tu masukkan. So, it looks like this. Inilah rupa dia sebelum kita blend.
Kita tutup lah. Kita tutup macam ni. And then kita pergi blend. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Tada! Okay. This is how it looks. Tada. So, tadi minyak yang goreng goreng ikan bilis dan telur tu kita guna je balik. Itulah rahsia nasi goreng yang sedap. Kita kena recycle minyak yang kita guna tadi. Janganlah takut-takut ya. So inilah dia guys. Mana? Tak fokus pula. Macam tu. Tapi tak ada cili ni. Tak ada cili merah. Kalau ada cili merah akan nampak lebih berselera guys. Ni tak ada cili merah, tak apalah. Kita pakai apa yang ada. Kan konsep dia campak-campak. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ni nampak macam berminyak sikit sebab tadi kan kita gorengkan ikan bilis tu. So ikan bilis punya minyak lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita macam lagi dah masak dulu. Tengok nasi kita ada banyak guys. Bagi saya gaul-gaul je. Saya ni guys sebenarnya tak tahulah. Takut-takut sebenarnya nak buat video masak. Sebab saya tahu video masak ni orang banyak sensitif. Jadi macam bila kita masak macam ada tak kena dekat mata orang macam oh kenapa macam tu, kenapa macam ni. So tak tahulah. Sedangkan korang kena tahu masak ni dia tak ada formula. Masak je. Siapa-siapa pun boleh masak. Cara macam mana pun boleh masak. Kita yang buat dia. Jangan suka persoalkan cara orang. Sis, kalau saya macam ni sis. Sis, kalau saya macam ni sis. Faham tak? Dah lah, malas nak video. Tengok cili kita cantik. Okay, dah garing kan kita punya ni. Slowkan api sikit. Kita masukkanlah nasi goreng kita. Jangan masukkan banyak terus tau. Tengok dulu. Sikit-sikit. Kita masuk banyak dulu. Nasi goreng sih takut dia pedas. Nasi memang kena banyak. Memang kena banyak.
Cantik lah nampak dia punya apa, ikan bilis tu kan. Ikan bilis yang dah goreng kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bau dulu, lepas tu kita rasa kalau macam masin ke apa ke, tambah nasi lagi. Dalamnya kita masukkan je semua tadi. Garam, Himalaya salt. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedikit, cukup rasa. Jadi kita masukkan telur. Telur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, kita punya nasi goreng dah siap. Nampak tak guys? Kita makan guys. Dah siap. So, lepas dah masak, tada! Saya nak clearkan benda ni semua dulu. Okay. Kena basuh lah ni. Kena basuh lah ni. Dah korang tengok kan. Kena basuh lah. Habis dah kena masak, kena basuh lah kan.
boleh ke kalau dah masak payah kemas? Boleh ke? Okay dah, so kejap lagi. Jom kita sahur dululah. Biarlah orang lain lambat kan. Tada!
Jom guys, kita pergi makan. Panasnya. Ni apa ni? Seserabut kat tepi ni. Oh my god. So inilah dia nasi goreng. Nasi goreng simple je sebenarnya. Lorat kan nak buat video bagai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya Allah. Jom guys. Harap sedap lah Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Tengok ah, apa masak kan? Pandainya. Okay lah guys. So video saya sampai sini je. Saya nak teruskan bersahur. Thank you sebab tengok sampai habis video ni. Jumpa korang di next content, di next video. Dan korang pergi cuba buat nasi goreng ni kalau korang tak pernah buat lagi. Okay, bye bye.